kita dapat berkumpul dan bersama dengan limpah dan kurniaannya dapat bersama-sama dalam majlis yang penuh berseri-seri ini. Saya melihat Tawau sungguh berseri-seri hari ini. Hadirin sekalian, sebelum meneruskan dengan agenda pertama kita pagi ini, suka saya ingin berkongsi maklumat untuk makluman bersama. Program Madani Rakyat bersama-sama Ketua Setiausaha Negara hari ini merupakan inisiatif dan kerjasama strategik antara Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM bersama Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu Jabatan Perdana Menteri serta pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah. Program ini digarap sebagai platform libat urus secara langsung antara kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam persekutuan dan para penjawat awam yang berkhidmat di negeri di bawah bayu ini serta turut merangkumi agensi di peringkat persekutuan dan negeri. Usaha ini juga bertujuan mengukuhkan jalinan antara kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam dan para penjawat awam di peringkat pelaksana. Hadirin yang dihormati, dalam usaha membina perkhidmatan awam yang berintegriti, aspek etika serta accountability tidak pernah diketepikan. Maka bagi memperkukuh kefahaman dan amalan dalam kalangan warga perkhidmatan awam, pagi ini kita akan dihidangkan dengan sebuah sesi forum untuk dihayati dengan mendalam. Forum pagi ini adalah bertajuk Etika dan Accountability Penjawat Awam, Tulang Belakang Malaysia Madani. Bagi meneruskan acara, saya ingin menjemput moderator kita pagi ini, Encik Rudiansyah bin Mahtar Hams untuk naik ke atas pentas. Di bawah payung Malaysia Madani, penjawat awam bukan sekadar melaksanakan dasar semata-mata, tapi kita adalah tulang belakang bagi kemajuan dan kestabilan negara. Maka sesi forum yang bakal kita dengar sebentar lagi amat penting dalam menyemai nilai etika dan accountability sebagai asas kukuh dalam setiap tindakan kita. Untuk itu, saya serahkan pentas terlebih dahulu kepada rakan seperjuangan saya, Encik Rudi. Silakan Tuan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, pengarah-pengarah jabatan peringkat negeri dan persekutuan, ketua-ketua jabatan, seterusnya warga penjawat awam tulang belakang Malaysia Madani, berikan tepukan diri untuk diri sendiri. Baiklah, tanpa meninggalkan masa, saya dengan hormat mempersilakan kedua-dua panel untuk mengambil tempat di atas pentas sebelum kita mulakan forum pada hari ini. Baiklah, hadirin yang dihormati, forum kita pada hari ini adalah berjudul Etika dan Accountability Penjawat Awam Tulang Belakang Malaysia Madani. Dan saya kira tuan-tuan, puan-puan pun hadirin yang pada hari ini, rata-rata semuanya penjawat awam sudah pun tahu. Baru-baru ini kita telah pun menyambut Hari Pekerja, ya, yang meraihkan kita sebagai tulang belakang Malaysia Madani. Dan pada hari ini kita menghadiri program Forum Sempena Program Madani Rakyat 2025 edisi Sabah, dan terima kasih kepada warga Tawau yang sudi menyambut dan memeriahkan program semenjak hari Jumaat lagi dan sehinggalah semalam meriah. Dan alhamdulillah. Dan pada pagi ini kita bawakan sesi forum dengan dua orang panel yang mungkin ada yang baru berjumpa, tetapi sebenarnya mereka ini adalah otai-otai Sabah. Ya, betul ya. Baiklah.
Hadirin hormati, sebelum saya mulakan forum pada hari ini, ingin saya perkenalkan panel yang bersama-sama kita pada pagi ini, bukan jalan-jalan orang. Panel yang pertama di sebelah saya, kecil molek, Profesor Dr. Haja Arsiah binti Haji Bahrun, yang merupakan Profesor Kehormat di Universiti Selangor UNISEL sejak 2023 lagi dan merupakan ahli lembaga pengarah Talent Corp Group of Companies. Beliau berkelulusan Bachelor of Science University of South Carolina USA dan sarjana pentadbiran perniagaan dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Doktor Pentadbiran Perniagaan UKM Bangi. Yang menjadi kebanggaan saya, beliau adalah anak jati Tawau. Berikan tepukan gemuruh. Siapa yang pernah bersekolah dekat Islamiah, dekat Saint Ursula, memanglah. Ya, Prof. Selamat datang, Prof. Dan beliau khusus ya dalam kelakuan organisasi dan pengurusan sumber manusia. Lantaran itu, beliau pernah dianugerahkan anugerah Sayyidatina Khadijah sempena sambutan Mal Hijrah peringkat negeri Sabah dan juga lantikan sebagai Duta Rahmah oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Itulah bukan jalang-jalang panel kita yang pertama. Panel kita yang kedua, yang kacak bergaya berbaju putih berseluar hitam. Mungkin ramai yang kenal, bukan jalang-jalang orang. Beliau adalah Encik Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, berkelulusan ijazah sarjana muda Pendidikan Sains Pertanian, sarjana Pendidikan Alam Sekitar, program Talent Pool Kementerian Pendidikan Malaysia dan program Pemantapan Kepimpinan Pendidikan. Yang menariknya, panel kita yang kedua ni dia mempunyai satu asas, ya, asas kepercayaan yang diterapkan di negeri Sabah. Murid perlu dikasihi, murid diangkat, harga diri, murid berpotensi, murid boleh dididik. Betul, tuan? Ini pegangan beliau. Justru itu beliau telah dianugerahkan anugerah cemerlang sebanyak 3 kali. Jadi tahniahlah kepada Tuan Mudin. Dan itulah dia. Saya tak perlulah dikenalkan ya, sebab saya memang orang Tawau. Ramai yang kenal juga kan. Saya lama dekat Tawau, cuma berhijrah sajalah seketika. InsyaAllah pencen boleh balik Tawau. Ya, okey. Baik, kembali kita kepada topik hari ini, iaitu etika dan accountability penjawat awam tulang belakang Malaysia Madani. Kita sudah pun faham dan rata-rata faham, bila sebut saja Malaysia Madani, ada 6 teras yang terkandung dalam Malaysia Madani, iaitu yang pertama kemampanan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga daya cipta, yang keempat apa dia? Hormat, yang kelima keyakinan, dan yang keenam ihsan. Dan pada hari ini kalau kita lihat di backdrop, ada backdrop ya? Gambar saya pula. Yang backdrop hari ini adalah merupakan program yang menjurus kepada teras yang kelima, iaitu keyakinan. Apa makna yakin? Kita yakin dengan kerajaan yang sedia ada, kita yakin dengan penjawat awam. Justru kalau kita lihat, penjawat awam adalah merupakan satu entiti yang menjadi harapan. Ya Prof, menjadi harapan, dan inilah yang ada dalam dewan ini, orang yang diharapkan untuk menjaga tanah air kita. Justru penjawat awam perlu mempunyai etika yang telah pun ditetapkan. Jadi kalau boleh Prof, kita bukalah gelanggang pusingan pertama. Kalau boleh Prof, sebagai pembuka gelanggang, boleh huraikan ataupun terangkan apakah etika penjawat awam yang ada sekarang ini dalam konteks Malaysia Madani yang kita lihat hari ini. Silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Insya-Allah kita doakan. Terima kasih Saudara Rudi, rupanya orang Tawau berjumpa orang Tawau di Tawau. Tapi kami sudah keluar dari daerah Tawau, merantau. Itu memang falsafahnya, merantaulah.
insya-Allah kita akan jadi lebih bagus dan lebih hebat. Saudara Mudin, ahli panel bersama saya pada hari ini. Saya nampak ada mantan bos saya di sini, jadi saya getar sikit nih. Naib Chancellor, yang bahagia Datuk Naib Chancellor UMS, Datuk Dr. Kasim Mansur. Terima kasih Datuk sudah hadir. Datuk-datuk, ketua-ketua jabatan, pengarah-pengarah ya, yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tuan-tuan, puan-puan dan tidak kurang ramai wajah-wajah yang pernah duduk dalam bilik kuliah saya. Saudara Nurali, saya nampak tadi macam Kamiskah? Tu dia di sana. Raihan, ada berapa orang. Alhamdulillah hari ini saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali ke Tawau bukan hanya untuk makan nasi kuning. Saya ke Tawau untuk bertemu dengan wajah-wajah di Tawau walaupun memang hadir daripada seluruh negeri. Dewan ini sangat monumental bagi saya, monumental. Betulkah istilah monumental? Banyak sejarah saya di sini dari zaman sekolah rendah, dari zaman tiada aircon ni Datuk. Dulu mana ada aircon ni berkipas bagi kita, kepanasan kita. Alhamdulillah hari ini bila saya masuk, Masya Allah sejuk. Alhamdulillah di sinilah saya belajar pidato, di sinilah saya belajar tilawah Quran, di sinilah saya belajar bernasyid, di sinilah saya belajar berpentomen. Ini murid-murid ni cikgu, murid ni yang dididik daripada sekolah rendah dan inilah saya sekarang, sudah pencen pun. Ya, saya bersara dari UMS setelah lebih 32 tahun dalam perkhidmatan awam. Jadi saya hadir ke sini bukan untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan tetapi untuk berkongsi sedikit pandangan yang saya observe sebab saya ini adalah pemerhati kelakuan. Bidang saya organizational behavior. Memang saya ini memerhati kelakuan orang. Bukan untuk cari kesalahan tetapi untuk mencari pengajaran. Baik, kembali kepada soalan tadi. Masanya pendek dibagi. Dia kasih 5 minit, intro pun sudah habis setengah kan. Baik. Etika perkhidmatan awam ini sebenarnya mempunyai tonggak-tonggak nilai. Ya, kalau kita flashback tahun 1979, etika perkhidmatan awam dilancarkan. Mungkin ada yang belum lahir. Nah, anak saudara saya Saifullah Khair 79, baru 2-3 tahun umurnya. Yang lain tu mungkin ada yang belum lahir. Telah dirasmikan oleh mantan KSN kita pada ketika itu, yaitu almarhum Tan Sri Abdullah bin Ayub. Ya, pada masa itu. Dan akhirnya timbullah slogan berkhidmat demi negara pada masa itu. Sebab nilai-nilai yang diperkenalkan dalam etika perkhidmatan awam itu sebenarnya menjadi panduan, menjadi prinsip kita sebagai kaki tangan awam, dan saya masih menganggap diri saya ini kaki tangan awam walaupun sudah keluar dari sistem. Tapi saya akan sebut kita. Ya, sebab saya masih menghayati nilai-nilai itu. Untuk membimbing ataupun memandu tata kelakuan kita, bagaimana kita memberi perkhidmatan kepada masyarakat, sebab dalam etika perkhidmatan awam itu dia ada 3 prinsip utama yang perlu kita tengok. Ini bukan saya bagi kuliah tapi sekadar flashback. Ya, bagi yang mungkin sudah lupa-lupa sedikit barangkali ya apa yang ada. Kita ada prinsip kenegaraan. Sewaktu ada ikrar tadi. Ikrar rukun negara memang kita hafal dari zaman sekolah. Ya, kesemua itu kita hafal. Kita ada prinsip etika kerja. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan urusan kita sehari-hari. Dan kita juga ada prinsip nilai-nilai murni. Yang ini semua menjadi konten, menjadi kandungan kepada etika perkhidmatan awam. Jadi berkait dengan Malaysia Madani seperti yang disebutkan tadi oleh saudara Rudi. Ada 6 prinsip itu sebenarnya dia tidak lari daripada apa yang kita telah baca, apa yang kita telah hayati daripada panduan etika perkhidmatan awam. Dalam Malaysia Madani, kita diminta untuk menjadi kaki tangan awam yang menjadi pemudah cara rakyat, bukan pensusah rakyat. Kita mesti memudah cara mereka. Tadi saya berjumpa dengan mantan pelajar saya. Dia kata, Prof, mana si Raihan? Itu Raihan. Terima kasih kerana mengingatkan saya kepada peristiwa-peristiwa silam. Dia kata, Prof, masa saya buat masters dulu, ya masa itu saya dekan, ya dekan pasca. Dia kata, Prof lah yang meluluskan permohonan kami untuk menangguh sedikit pembayaran yuran.
Sebab elon tutor belum masuk, elon ini belum masuk, tahulah kita ada banyak proses kan. Dan dia kata, Prof luluskan kami beberapa orang, ini memudah cara. Asalkan perkara itu tidak melanggar mana-mana nilai, tidak melanggar mana-mana prinsip, kita mudah cara, itu yang pertama. Yang kedua, berkait dengan Malaysia Madani, kita mahu supaya kepercayaan rakyat itu kita pelihara. Kepercayaan rakyat kepada kerajaan kita pelihara. Jangan kita pula yang merosakkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Sebab kita ini kan kaki tangan kerajaan. Kita ini adalah tonggak kepada Malaysia Madani. Jadi kalau kita yang merosakkan kepercayaan rakyat, saya rasa bagus resign saja. Itu sour grape punya attitude lah, ya Norali. Sour grape lah tu. Kalau kau tak suka, kau resign lah. Tapi memang itulah dia punya reality. Kita mesti memastikan bahawa rakyat memberi sepenuh kepercayaan kepada kerajaan. Dan yang akhir, menjalankan reformasi pentadbiran yang lebih berdaya saing. Semasa Perdana Menteri kita melancarkan konsep Malaysia Madani, berulang kali disebut tata kelola, tadbir urus, karamah insaniyah. Ini semua yang perlu kita bina. Ini yang kita inginkan untuk wujud dalam pemerintahan dan sistem kerajaan. Jadi saya rasa etika yang kita ada, yang sejak 1979 itu memang sangat selari dengan apa yang Malaysia Madani ingin bawa pada hari ini. Itu saja Tuan Pengerusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Panjang juga, dapat hafal juga semua ya. Baik, jadi bila sebut etika ni sebenarnya sudah lama kita terapkan dan sekarang ini kerajaan Madani menerapkan semula pembangunan insan tu. Dan sudah semestinya bila sebut saja penjawat awam, etika mengikut apa yang telah pun ditetapkan. Walau bagaimanapun, kalau kita menyaksikan semasa 100 hari pentadbiran Ketua Setiausaha Negara ya, yang berbahagia Tan Sri Samsul, ada menegaskan bahawa 3 trust yang diterapkan, iaitu integriti, kecekapan dan inovasi. Bila sebut siap pasal etika peraturan, perlu ada integriti. Jadi saya nak Tuan Mudin bagaimana memastikan bahawa kita ni semua, termasuk saya lah, ya, pejabat awam ini memastikan agar integriti itu tetap dipegang dalam menjalankan tugas. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Moderator, rakan saya Profesor Dr. Haji Arsyah Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia ketua datuk-datuk, ketua-ketua jabatan yang saya sempat tengok, Datuk Pengarah saya, Pengarah Pendidikan, Datuk VC UMS, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Tuan Moderator, pada saya untuk memastikan penjawat awam kita semua memiliki integriti. Pertama mula sekali ialah setiap daripada kita perlu memahami benar-benar apa dia integriti, kepentingan integriti untuk diri dan negara, dan juga kedudukan integriti itu dalam kehidupan. Integriti hendaklah dipegang oleh kita sebagai manusia beragama sebagai satu tuntutan agama. Ia selari dengan ajaran agama, iaitu untuk melahirkan penjawat awam yang amanah, benar dan jujur. Itu integriti. Dalam agama Islam khususnya ada satu trust
Berkaitan integriti ini disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 3 ciri ini jika ada, ia adalah sifat munafik. Yang berkaitan dengan integriti tadi. Pertama, jika dia bercakap, dia berbohong. Jika berjanji, dia mungkir janji. Jika diberikan amanah, dia pecah amanah. Sebab itu penekanan integriti ini dalam Kementerian Pendidikan sendiri, dalam Trust KPM, ada disebut penekanan kepada pembinaan karamah insaniah menerusi pembinaan adab, akhlak dan integriti. Tuan Moderator, seseorang yang menunaikan tanggungjawab keagamaannya, menunaikan agamanya, dia tidak ada dualisme, perbezaan kehidupan sebenar dan juga image di pejabat. Apabila dia menjalankan tanggungjawab keagamaan, menunaikan ajaran Tuhan itu. Syed Muhammad Naqib Al-Atas, penerima anugerah Profesor Diraya Jatuh Puji, ada mencirikan tentang apa itu takwa. Takwa itu ialah sedar benar akan kehadiran Tuhan sepanjang masa, di mana saja. Maka seorang yang berintegriti, yang bertakwa, begitu juga difahami dalam ajaran agama, budaya, tradisi yang lain, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Sebaliknya, menjalankan perintah Tuhan. Sebagai contoh, dia tidak akan memikirkan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak benar. Sama ada bersendirian ataupun di khalayak. Dia tidak akan mengambil duit yang bukan haknya. Dia tidak akan mencuri masa. Jadi perkara-perkara ini jika disandarkan kepada agama, kerana agama itu lebih tinggi daripada moral, lebih tinggi daripada akhlak, maka inilah yang akan memastikan penjawat awam di Malaysia khususnya akan dapat menjalankan integriti dengan baik. Seorang yang beragama, dia akan berasa malu jika melakukan perkara-perkara yang tidak berintegriti. Dia akan memiliki harga diri yang positif. Sifat malu, tanggungjawab kepada Tuhan, harga diri yang tinggi, insya-Allah penjawat awam khususnya di daerah ini, di negeri Sabah yang tercinta ini, akan memiliki integriti dan menyumbang kepada pembangunan negara. Terima kasih Tuan. Baik. Panjang menyentuh hati ya. Kita sebagai penjawat awam ni kalau nampak pasal sebut aja integriti, kata kuncinya apa itu integriti? Laksanakan tugas seolah-olah Allah Tuhan sentiasa melihat apa yang kita buat. Begitulah ya. Jadi itulah kata kuncinya, apa saja pun yang kita lakukan untuk memastikan integriti kita itu dia dapat dilaksanakan, tekadkan dalam hati Allah ataupun Tuhan sentiasa melihat apa yang kita buat. Kalau nampak tu Allah akan melihat kita, macam kuliah agama pula ni ya. Allah akan melihat kita bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita niatkan. Bila sebut je niat tu, dia maknanya dalaman. Dan dalaman itu adalah perasaan kita yang mengikut peraturan etika yang kita telah ditetapkan. Jadi, Prof, kalau kita huraikan balik, untuk mengekalkan etika kerja, dan saya percaya penjawat awam, khususnya warga Tawau ni, memang berpegang teguh kepada etika perkhidmatan awam. Walau bagaimanapun ada beberapa cabaran. Ya, cabaran. Ya, kadang-kadang kalau ikut Tan Sri KSN kata dalam perkhidmatan awam ni, cabarannya yang pertama paling susah ialah enggan untuk berubah. Ialah kan memang betul enggan untuk berubah kan? Kena tukar aja tempat dia pun dah bising dah. Kan? Memang enggan untuk berubah. Yang kedua, keterbatasan teknologi di luar bandar. Jadi kita bila dah menghadapi cabaran-cabaran tersebut, Prof, bagaimana kita sebagai penjawat awam ini untuk mengekalkan etika kerja kita dan mengatasi cabaran-cabaran yang mendatang ini?
Silakan Prof. Oh, ini boleh 2 jam. Baik, terima kasih Saudara Rudi. Baiklah, terima kasih Cikgu Mudin disebut tentang dalaman itu ya, memang saya sangat bersetuju, niat pun saya sangat bersetuju. Baik tuan-tuan dan puan-puan, betul bila kita berhadapan dengan sesuatu yang baru, pertama sekali kita akan kata tidak. Betulkah? Mamak kita bilang, okey besok mamak tukar ya, allowance RM2 kasih turun RM1.50. Wah, memang kita memberontak dulu kan. Say no first. Semua akan kata no. Begitu juga dengan apa yang kita hadapi semasa kita menjalankan tugas sebagai kaki tangan awam. Baik, dari segi cabaran, bila saya tengok, dia ada 2 peringkat, ya, Tuan Moderator. Yang pertama adalah cabaran di peringkat individu itu sendiri. Apa-apa saja yang kita lakukan, it has to be from the individual. Macam mana orang push kita pun dari luar, bagaimana orang paksa pun kita dari luar, kalau kita sendiri tidak mahu melakukannya ataupun kita tidak tahu melakukannya, dia tidak akan berlaku. Begitu juga dengan penerapan nilai-nilai etika dalam perkhidmatan awam. Nilai ini kalau ikut teorinya dia adalah sesuatu yang memandu tingkah laku. Dia ada nilai akhir, nilai terminal, dia ada nilai perantara, intermediate values. Ini teori yang saya belajarlah. Tuan Nurali tahu nih. Dia kata, macam dengar kuliah Prof pula di bilik darjah kan. Nilai terminal, nilai intermediate. Nilai terminal contohnya masyarakat yang sejahtera. Itu the end product. Apa yang kita ingin capai di hujung. Tapi nilai-nilai ini kalau tidak ada dalam diri individu, ini akan menjadi halangan terbesar untuk apa sahaja yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Ini jelas hadis 40, hadis yang pertama. Setiap apa itu adalah atas niat. Kalau niat kita mau, ya maulah kita buat. Kalau kita niat memang tak mau, memang tak maulah tu kita buat. Jadi yang pertama halangan individu adalah memang kelemahan integriti pribadi itu sendiri. Maknanya setiap individu kita ni lah, termasuk saya. Kita semua ini, dari semua lapisan, dari atas sampai ke bawah. Kalau integriti individu itu lemah, ini adalah halangan yang paling besar. Sebab segalanya bermula daripada diri kita. Macam mana cara atasi? Kena latihlah. Kena latihlah. Nilai ini bukan kita dapat masa kita induksi di pejabat. Ya, kamu mestilah ikhlas bekerja. Ini bukan dapat masa hari pertama induksi, bukan. Ini kita dapat dari rumah lagi. Sama mama kita, sama bapak kita, sama adik-beradik kita. Kau mestilah menolong orang. Ini kita dapat dari rumah bahkan. Bukan masa kita masuk ke alam pekerjaan. Maknanya cabaran pertama ini adalah solusinya adalah dia kena bawa daripada kecil lagi nilai-nilai ini. Dia bukan benda yang pasang siap. Tidak boleh. Dia mesti dihayati, ya, dihadam oleh orang itu dan kita mesti percaya bahawa inilah nilai yang mesti kita pegang. Jangan kita kata, alah aku hafal sudah itu madani. M itu, E ini, D ini. Tapi main hafal-hafal saja, tidak boleh jalan tuh. Kita mesti hayati. Kita mesti percaya bahawa inilah nilai yang perlu kita pegang. Kalau tidak, jadilah kita pensusah rakyat tadi tu. Bukan pemudah cara rakyat. Kurang kesedaran etika itu juga. Sebab tu banyak kempen-kempen. Perlu banyak kempen. Jabatan-jabatan perlu buat kempen. Aktifkan kempen. Sebab kadang-kadang orang tidak sedar. Bukan dia tidak tahu, bukan dia tidak mahu, tapi dia tidak sedar. Mungkin dia terlelap sekejap. Jadi perlu kesedaran itu. Yang ketiga adalah sikap ini yang sekarang ini pasca normal banyak berlaku. Normalisasi. Alah, tidak apa-apa begitu. Cikgu tidak apa-apa begitu. Tuan tidak apa-apa begitu. Ini. Ini juga merupakan halangan di peringkat individu. Ini cabaran ini. Bagaimana kita mau serius dalam bidang ini? Kita kena ketepikan ni yang sikap ndak apa ni. Sikit saja begitu. Bukan apa, dia bagi pen saja abah 1 batang. Dia belanja kopi 1 gelas saja batuan, ndak apa-apa. Ini sikap yang perlu kita tengok, beri perhatian yang serius. Tekanan ekonomi dan keluarga itu memang sudah pasti. Ya, tekanan ekonomi dan keluarga. Saya hadiri taklimat tentang akta rasuah. Ya, sebab saya juga adalah ahli lembaga pengarah Talent Corp.
Kami diberikan kesedaran tentang ini. MACC. Dalam MACC dia tidak sebut rasuah. Tidak disebut pun perkataan rasuah. Tapi apa yang disebut? Gratification. Gratification. Sama ada dia berbentuk duit, berbentuk barang, berbentuk apa-apa saja benefit yang diterima secara salah. Itu istilahnya. Maknanya bila tekanan ekonomi kita ni kuat, kita tertekan, kita akan bersedia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh Saudara Mudin tadi. Di peringkat organisasi pun sama. Cabarannya pun banyak. Banyak cabarannya dan ini memang kita boleh kupas ya. Yang pertama adalah minta maaf saya mungkin sangat blunt sebab saya juga pemimpin di jabatan dahulu ya. Kepimpinan yang lemah. Ini macam saya meludah ke langit jatuh sendiri ke muka lah. Tapi inilah realitinya. Dan ini memang nombor satu tuan. Cabaran peringkat organisasi, kepimpinan yang lemah sebab di dalam MACC itu Akta Pencegahan Rasuah itu pun yang pertama diletakkan adalah komitmen top management. Komitmen pengurusan atasan. Kalau mereka mantap, dia percaya, dia memang yakin, dia akan buat. Tapi kalau dia pun jenis ala begini sikit-sikit tak apalah, nanti yang di bawah kita tak tahu macam mana keadaannya. Ini yang paling penting ya. Sistem pengawasan juga lemah dari segi pemantauan, dari segi tindakan. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah. Isunya ada. Orang sudah lapor. Tapi iyalah kadang-kadang ketua jabatan ni dia hati-hati lembut bah. Dia bilang Allah kesian bah dia. Kesian bahkan Nuralikan dia bilang anaknya 5. Dia baru ada masalah begini. Dia kena sakit itu pula, sakit ini. Jadi akhirnya pengawasan kita tidak dapat berlaku seperti yang sepatutnya. Yang ketiga adalah budaya organisasi itu sendiri tidak menyokong integriti. Macam, yalah saya minta maaf lah kaki tangan awam ni dulu ya, cerita dulu bukan sekarang. Dulu kan orang cerita tu, ini kalau kedai kopi jam 10 cikgu, ini orang opis semua ni, orang opis. Dorang cakap dulu lah masa saya mula-mula kerja kan, masa saya muda-muda dulu. Jam 10, dorang semua pergi minum kopi di luar. Nanti lagi jam 4, ada lagi tu di luar, dia lah tu. Maknanya itu sudah membudaya. Sudah membudaya. Sedangkan benda tu tidak sepatutnya berlaku. Kalau sekali-sekala kita ada tetamu, kita mau bawa dia minum, ada tetamu dari Putrajaya kan misalnya, kita bawa minum sekejap, itu okey lah. Tapi hari-hari itulah budayanya. Jam 8 dia masuk. Punch in. Dulu punch lah kan, sekarang ni online semua. Dia keluar sekejap. Mana bos? Kupik. Kupik dulu bos. Nanti jam 10 kupik lagi. Jam 12 dia ambil anak. Nanti jam 3, jam 4 kupik lagi. Lepas tu, belum jam 5 sudah beratur di tepi punch card. Itu dulu. Ini budaya. Saya cakap tentang budaya. Maknanya apa-apa saja budaya, kalau budaya itu kuat dalam organisasi itu, maka itulah yang akan ditiru oleh semua orang. Tapi kalau budaya yang diperkenalkan itu adalah budaya yang baik, maknanya semua orang meyakini perkara itu baik, maka akan baiklah integriti dalam jabatan itu. Saya rasa itu saja untuk setakat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aduh, macam banyak aja kan kita kena ni dengan Prof. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan hakikatnya. Kita di dalam menjadi pejabat awam ni pelbagai bebanan, cabaran, dan cabaran yang paling seperti Prof katakan tadi, yang paling sukar untuk dikawal adalah cabaran individu itu sendiri dalam hati. Ya, betul lah. Macam juga kita berpuasa kan, baru lepas hari raya kan hari itu, lepas sebelum puasa. Dia sebenarnya cabaran tu sebenarnya dari dalam diri. Itu yang paling mengawal hawa nafsu itu. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan datin, kita masih lagi berada dalam forum pada hari ini sempena program Malaysia Madani Rakyat edisi Tawau 2025 dan kita sedang dalam forum etika dan akuntabiliti pejabat awam tulang belakang Malaysia Madani. Jadi selepas ini, selepas di hujung nanti kita akan buka soalan. Ya.
Kalau ada apa-apa pusingan pertama tadi yang ingin lebih perlukan penjelasan, bolehlah bersiap sedia dengan soalan-soalannya. InsyaAllah kedua-dua panel kita bukan calang-calang orang ya. Boleh berpengalaman, mempunyai pengalaman yang luas untuk menjawab apa-apa siap pertanyaan berkenaan dengan etika dan juga accountability pejabat awam. Kalau tadi doktor kata, Prof kata ada murid dia dekat sini banyak murid dia. Cikgu ada murid juga dekat sini. Ada juga. Cuba tangan, angkat tangan. Murid Cikgu Mudin ada? Ada. Belakang sana ada. Jadi banyak memang jasanya. Dua-dua ni memang gedung ilmu. Jadi kami ni memang alhamdulillah lah. Saya ingin bagi contoh lah anak jati tawau kita. Ni Dr. Jamal. Ya, Dr. Jamal, angkat tangan Dr. Jamal. CEO Eskom sekarang. Dulu di Kuhara kami sama-sama. Saya nakal sikit, dia bijak sikit. Jadi alhamdulillah berkat kesabaran tu. Saya dulu minta maaf lah doktor kalau dulu dapat saya buli-buli dekat sekolah dulu. Tak sangka-sangka sekarang Datuk dah jadi CEO. Jadi itulah. Jadi jangan balas dendam Datuk ya. Masa sekolah-sekolah kita habis ya, kita habis. Baik, kita pusing. Masuk ke pusingan yang kedua ya. Boleh lagi? Tuan-tuan, puan-puan boleh lagi? Boleh ya? Alhamdulillah. Kita tunggu nanti kehadiran yang berbahagia Tan Sri KSM. Baiklah, bila sebut tadi etika, integriti. Bila sebut tajuk forum ni ada berkenaan dengan accountability. Apa makna accountability itu? Accountability ini adalah rasa tanggungjawab. Kalau tadi Prof kata keluar minum, kita rasa tanggungjawab kita macam mana? Ada ketua jabatan yang segan mengambil tindakan terhadap kaki tangan di bawah. Kadang-kadang dia segan, kesian pada dia ni kan. Kesian anaknya ramai, janganlah diambil tindakan, janganlah ditukarkan. Tetapi itu integriti ketua jabatan. Bila beliau menjawab jawatan sebagai ketua ataupun pegawai itu sendiri, di mana tanggungjawabnya accountability yang perlu beliau amalkan. Jadi saya beralih kepada panel yang kedua ya. Cikgu Mudin, bagaimana accountability pejabat awam ini yang kita serlahkan, pamerkan tanggungjawab itu kepada orang ramai supaya mereka ini lebih percaya dengan pejabat awam yang ada sekarang ini. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah kita adalah sekumpulan daripada rakyat Malaysia yang terpilih, yang terdidik, diberi peluang untuk menyumbang kepada pembangunan negara menerusi perkhidmatan awam. Kita ini adalah jambatan, medium yang sangat penting dalam melaksanakan semua dasar program inisiatif kerajaan. Dan dalam konteks sekarang ini, inisiatif program misi kerajaan Malaysia Perpaduan Malaysia Madani. Jadi kita bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar program inisiatif yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Ini bermakna, Tuan Moderator, jika pejabat awam, saya seorang yang berintegriti tinggi, jika saya seorang yang memiliki accountability yang tinggi, maka ini adalah cerminan kepada organisasi saya, cerminan kepada kerajaan Malaysia, cerminan kepada hasrat Perdana Menteri yang ingin mengangkat negara kita ini ke persada yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Kesejahteraan rakyat, perpaduan dan segala macam kebaikan-kebaikan yang dinyatakan dalam Malaysia Madani. Jadi, Tuan Moderator, dalam hal ini untuk memastikan pejabat awam ini dapat mencerminkan nilai yang tinggi, cerminan kepada kerajaan, masyarakat juga, rakyat juga perlu dididik memiliki accountability. Kerana itu tadi saya sebutkan bahawa antara teras KPM ialah menerapkan integriti, akhlak
dan adab sejak awal dalam kalangan ibu bapa masyarakat keseluruhannya. Kerana kita penjawat awam datang daripada masyarakat. Jadi di sini subsistem kepada penjawat awam, subsistem kepada murid, subsistem kepada ibu bapa keseluruhannya. Jika kita bergerak serentak, insya-Allah ini akan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan yang sedang berusaha untuk memperbaiki segala segenap segi negara ini. Tuan Moderator, penjawat awam yang menjalankan accountability dan integriti yang tinggi ini bukan sekadar kod etika perkhidmatan. Seperti yang saya katakan awal, bukan sekadar kod etika perkhidmatan. Kod etika perkhidmatan ini dirumuskan oleh pengamal-pengamal profesion itu untuk kepentingan ahli dan juga kepentingan pelanggannya. Tetapi dalam konteks etika perkhidmatan awam bukan sekadar itu. Kita mesti sedar benar bahawa accountability, integrity dan segala sifat-sifat kriteria yang ditentukan oleh kerajaan itu adalah religious duty. Ia adalah tanggungjawab keagamaan. Setiap daripada kita warga negara Malaysia ini percayakan Tuhan. Rukun negara yang pertama ialah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maka segala-gala perbuatan kita, kelakuan kita, dasar kita, keputusan yang kita ambil, inisiatif yang kita ambil. Sebagai contoh, Datuk Pengarah saya, Pengarah Pendidikan, menginisiatifkan program landscape baru pendidikan untuk mengangkat kualiti dan kuantiti pendidikan negeri Sabah. Ini adalah tanggungjawab keagamaan, tuntutan Tuhan. Jadi dalam konteks ini, jika kita dapat mencerminkan jati diri yang benar, yang terbaik, menyahut cabaran dan harapan dan hasrat kerajaan Malaysia Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, insya-Allah pandangan rakyat keseluruhan terhadap kita akan meningkat. Terima kasih Tuan Presiden. Baik, terima kasih Cikgu Mudin. Bila sebut saja Madani, ya, tadi disebutkan oleh panel kita yang kedua tadi, bila sebut saja Madani, aspirasi saya rata-rata di mana-mana saya ceramah konsep Malaysia Madani. Mereka memikirkan bahawa Malaysia Madani adalah aspirasi politik. Tuan-tuan dan puan-puan, siapapun Perdana Menteri, semenjak dari Perdana Menteri yang pertama sampai yang ke-10 ini, ya, semuanya menggagaskan satu aspirasi, satu wawasan yang bukan bertujuan untuk kepribadian mereka tetapi untuk masyarakat. Untuk bagaimana melahirkan masyarakat yang berintegriti, accountability, berinovasi dan semuanya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya Malaysia Madani itu dicipta bukan untuk siapa-siapa, tetapi dicipta untuk kita semua. Bagaimana kita merasakan ihsan. Macam tadi itu, kalau tak ambil tindakan tu Prof adalah ihsan. Ya. Dan bagaimana kita nak menghayatinya. Tadi kalau Prof katakan tadi, kita hafal aja tak cukup. Kena menghayati. Dan rata-ratanya memang ramai yang tak menghayati. Terus terang saya cakap, bila sebut saya tanya, apa makna kemampanan? Siapa ada tahu kemampanan? Sebut saya kemampanan tu, kita perlu mampan. Ya, mampan tu macam mana? Walhal, kata kuncinya ialah kemampanan itu adalah bagaimana kita menjaga kelestarian hubungan antara manusia dan alam sekitar, manusia dengan haiwan, manusia dengan persekitaran, baru melahirkan mampan. Oleh itu, penjawat awam ini sepatutnya perlu bukan hanya berintegriti tadi, tetapi bertanggungjawab dengan apa yang perlu mereka lakukan. Menghayati Malaysia Madani dan apa yang mereka lakukan Prof yang tadi itu.
ambil tindakan ke, keluar minum ke. Memberi khidmat kepada masyarakat, mereka perlu bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Prof, kita nak minta sedikitlah, ya, bagaimana mekanisme, ya, yang perlu ada untuk memastikan penjawat awam ini bertanggungjawab, melahirkan accountability setiap pada tindakan yang mereka buat. Boleh, Prof. Baik, terima kasih. Sebelum itu jangan rasa sedih lah bila saya bagi contoh yang menyedihkan tadi kan. Tapi sebenarnya saya ingin bercerita yang baik tentang perkhidmatan awam ni. Masa saya sekolah dulu mau buat pasport antarabangsa warna merah tu, berapa bulan dia ambil cikgu? Macam 2 bulan, 3 bulan. Apalagi yang tinggal di Tawau kan. Sekarang berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada yang special lane tu tidak sampai 1 jam selesai. Ini sebenarnya adalah pembaikan-pembaikan yang menjadi bukti bahawa penjawat awam sekarang menjadi lebih cemerlang dan lebih mantap. Kalau kita hilang IC pun sama. Ini sebab kita ni semua pengguna perkhidmatan awam kan. Hilang IC. Kalau dulu mau ke situ buat report polis, macam-macam hal dia perlukan kan. Sekarang tak. Anak saya hilang IC, terus sejak pergi UTC ke JPN. Yang penting ada surat beranak asli, ada kad melana asli mak bapak. Dalam masa 1 jam, 2 jam tu selesai. Keluar IC baru untuk anak-anak. Saya rasa perkara ini mesti diberikan ucapan tahniah, jempol yang besar untuk perkhidmatan awam. Ya, sebab saya sendiri merasakannya. Saya merasakan bahawa sebenarnya kita tidak gagal. Daripada 1979, semasa etika ini dilancarkan, sebenarnya para kaki tangan awam memang menghayati dan cuba sebaik mungkin memperbaiki sistem penyampaian kepada publik, kepada orang awam. Namun, di mana-mana pun ada namunnya, ada tetapinya. Bagaimana ya kaki tangan awam yang dia tidak bertanggungjawab, dia tidak ada accountability, dia tidak ada rasa bahawa dia perlu menjawab terhadap apa yang dilakukannya. Ini memang berlaku dan banyak kes-kes juga yang kita tengok di surat khabar, di media-media sosial, memang banyak kes-kes ini kita nampak, ya. Tetapi yang menjadi syarat utamanya adalah yang diri sendiri tadi tu. Kita masuk ke dalam jabatan ini, we are actually 90% ready. 90% ready bila kita masuk dilantik ke perkhidmatan awam. 90% ready, pendidikan kita ada, kelayakan kita ada, dari segi fizikal kita pun okey, dari segi penampilan semua okey. 90%. 10% tu adalah kerja-kerja khusus, spesifik task yang perlu kita faham, ya, yang perlu kita belajar. Sebab kita tidak tahu semua perkara. Yang perlu kita belajar supaya kita dapat melaksanakan apa saja tugasan yang kita diberi pada masa itu. Dalam manajemen dia ada training and development. Ini istilah yang kita selalu pakai. Kau pergi mana? Pergi kursus, training lah tu. Kau pergi mana? Buat PhD, development lah itu. Maknanya latihan-latihan ini adalah perkara yang memang rutin dan kadang-kadang kita penat juga mau kumpul poin. Kumpul poin kan Datuk BC. CPD poin kau sudah berapa? Masih banyak lagi ni belum penuh. Kalau kabut kita pergi kursus kan. Bukan hanya rutin, tetapi inilah sebenarnya yang akan membina 10% yang kita perlukan tadi. 90% ready bah sudah kita. Sebab kalau kita tidak ada 90%, kita tidak akan diambil dalam perkhidmatan itu. Jadi, yang pertama adalah, minta maaf ya saya rujuk sedikit nota supaya tidak ajaran sesat. Pembinaan integriti dari peringkat pendidikan. Ini Tuan Pengarah Pendidikan ada sini, Tuan Mudin ada sini. Ini cikgu-cikgu punya kerja. Pendidikan itu, walaupun kita memang faham bahawa pendidikan bermula dari rumah, tetapi di sekolah itu kita nampak lebih berkesan. Sebab anak-anak kita kadang dia kata, cikgu cakap begini bah. Bapaknya cakap begini, cikgunya cakap begini, dia mau ikut cakap siapa? Biasanya dia akan kata, cikgu. Ini yang pertama. Maknanya untuk dia menanamkan accountability tadi, semangat bertanggungjawab itu mesti pendidikan dari awal lagi, daripada alam persekolahan. Kalau kau tumbuh orang di sekolah,
apa dia punya dendaan. Mesti ada. Jangan kau suka-suka. Ini saya tidak tahu lah, ini something ke apa, tidak tahu masa sekolah kan. Tidak tahu pernah kena denda ke tidak ni, saya tidak tahu. Sejarahnya saya tidak tahu. Tapi maksudnya di alam persekolahan itu memang sudah ada latihan-latihan sebegitu. Okey, kalau tumbuk orang, panggillah depan guru besar, dibicaralah dua orang itu siapa yang salah, mesti ada dendaan. Cikgu, mana boleh tiada dendaan? Itu juga satu elemen yang penting. Kepimpinan yang berintegriti juga penting sebagai teladan. Nanti dia kata, bos aku pun bah. Itu cara orang tawa bercakap tu. Bah, bos aku tu enggak juga apa-apa. Jadi apa yang dia tengok di atas, itu dia akan cuba tiru-tiru di bawah. Dia cuba-cuba tu, cuba tiru di bawah. So dia kata, itu pun tiada tindakan, kita okeylah. Ini juga satu perkara yang penting. Penguatkuasaan tindakan undang-undang ini mungkin melibatkan di luar lah. Ya, melibatkan badan pencegahan rasuah ke, melibatkan pihak polis ke, melibatkan apa sahaja jabatan-jabatan penguatkuasa. Ya, yang ditugaskan untuk mengadili kes-kes sebegini. Ini mesti ada. Ya, sekarang ini memang kita banyaklah dengar sindiran-sindiran. Sindiran-sindiran, dia kata, ini pendakwaan yang selektif, pendakwaan yang pilih kasih, yang pilih bulu, memang itu berlaku. Memang berlaku. Tetapi apa yang perlu adalah jabatan-jabatan cuba kurangkan persepsi-persepsi sedemikian. Sebab persepsi manusia ini payah kita mau atur. Ya, bila persepsinya sudah begitu, dia akan pegang itu sampai mati. Kau tariklah dia macam mana, dia tidak akan berubah. Sebab dia sudah percaya begitu. Jadi mengurus persepsi juga adalah satu perkara yang amat-amat penting dalam jabatan-jabatan kerajaan. Dan yang akhir yang saya sebutkan tentang transformasi budaya tadi, ya, budaya ini kalau dalam organisasi adalah shared belief, keyakinan yang dikongsi. Keyakinan yang dikongsi, semua orang percaya, semua orang yakin, semua orang menerima dan semua orang mengamalkannya. Barulah disebut sebagai budaya. Dan kalau kita salah terapkan budaya yang tidak kita terapkan, maka akan hancurlah jabatan itu. Budaya organisasi akan rosak, accountability akan hilang, etika akan hilang, integriti akan hilang, semua akan hilang dan timbullah masalah-masalah yang disebutkan oleh Tuan Moderator tadi. Jadi saya rasa dia akan memang bermula dari dalam diri dan disokong oleh seluruh sistem organisasi. Ya, bagi memastikan bahawa kalau kamu tidak buat perkara yang betul, akan ada implikasinya. Ya, ini memang kita dibagi warning ini. Dalam behavioral pun begitu. Anak, kalau kau tidak berkelakuan baik, ada dendaan. Anak, kalau kau berkelakuan baik, ada reward, ada ganjaran. Ini kita perlu terapkan dan anak ini mesti tengok bahawa bukan hanya di rumah, tetapi di jabatan juga berlaku sedemikian. Terima kasih. Baik Prof, itulah dia. Kalau disebut siapa pasal accountability, tanggungjawab kita terhadap apa yang kita buat. Jadi semenjak daripada pendidikan, saya rasa daripada tabika lagi, ya Prof, kita telah dididik. Apa yang kita buat, itulah tanggungjawab kita. Jadi dah dididik dah. Mana guru-guru tabika? Coba angkat tangan. Kemas, mana kemas? Ada kemas? Perpaduan? Ada? Sekolah-sekolah jabatan pendidikan pun ada kan semua. Jadi sebenarnya merekalah orang yang bertanggungjawab melahirkan accountability masyarakat. Jadi bila mereka dididik, tanggungjawab sampailah kita menjadi pejabat awam, jadi masyarakat. Inilah yang menjadi tanggungjawab kita. Baik, saya terpaksa potong-potong sikitlah ya soalan-soalan. Janganlah panjang-panjang sikit sebab kita nak buka soal jawab. Soal jawab lagi panjang, lagi best, kan? Baik. Yang kekangan sekarang ni, cikgu, ya, selaku pejabat awam ni. Yang saya pun juga ni jadi pejabat awam ni. Ya, saya tahu rakan-rakan saya sama. Bila kita berhadapan dengan semasa menjalankan tugas, kita kadang-kadang pelbagai tekanan ada. Macam-macam. Ada tekanan politik, ada tekanan daripada pihak atasan,
kadang-kadang keputusan bertukar-tukar. Jadi kami ni sebagai penjawat awam, bagaimana untuk mengimbangkan sama ada kepentingan rakyat dengan kepentingan tekanan politik ataupun pihak atasan ni. Macam mana kami nak mengimbangkan? Nak menjalankan ini ke atau nak mementingkan rakyat? Jadi apa pandangan Cikgu? Terima kasih Tuan Moderator. Soalan ini agak mencabar. Apakah peranan, bagaimanakah kita mengimbang kepentingan rakyat dan tekanan politik dalam membuat keputusan? Tuan Moderator, pejabat awam dan orang politik mempunyai common interest. Kita memiliki hasrat yang sama. Ada persamaan. Apa dia? Persamaan itu ialah untuk membawa kesejahteraan kepada masyarakat, rakyat dan negara. Sebab itu dulu, zaman dulu, kalau tidak silap saya, Socrates ataupun Aristotle mengatakan bahawa politik ini tujuannya ialah untuk mencapai kebahagiaan. Pemerintahan semua ini adalah untuk mencapai kebahagiaan warga negara. Bahkan dalam perisytiharan kemerdekaan Amerika Syarikat disebut bahawa usaha untuk mendapatkan kebahagiaan bagi setiap warga negara Amerika itu adalah tuntutan negara Amerika Syarikat. Jadi pejabat awam kita dan orang politik dan juga pihak-pihak lain mempunyai persamaan dari segi hasrat dan matlamat. Cuma jalur berbeza. Jalur berbeza kerana pejabat awam terpaksa harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang sedia ada, SOP yang ada, yang perlu dipatuhi, yang juga tujuannya adalah untuk mempermudahkan, melancarkan sistem perkhidmatan awam itu sendiri. Tetapi golongan-golongan yang lain juga mempunyai kelebihan dan kita kena hormati pihak-pihak lain kerana mereka mempunyai hasrat yang lebih tinggi, ketangkasan, kemauan segera dilakukan pembangunan, delivery system, perubahan-perubahan baik dalam masyarakat, dalam kalangan anak murid. Jadi, kalau kita fahami ini, tuntutan yang baik dan kita juga pejabat awam dapat mengikutinya dengan menggunakan peraturan SOP dasar yang sedia ada, kita akan harmoni. Cuma perlu ada flexibility yang mana boleh, yang dibenarkan. Birokrasi yang menyukarkan, jika boleh dipermudahkan, harus dipermudahkan. Jadi dalam konteks ini, gabungan di antara ketegasan perkhidmatan awam, pejabat awam mematuhi prosedur, peraturan, dasar-dasar yang sedia ada, dan juga kemauan, tekanan-tekanan luar akan menjadikan sesuatu perubahan itu, delivery system itu bertambah lebih baik dan mantap. Kedua-dua kita dan juga pihak-pihak lain adalah saling bantu-membantu sistem, subsistem dalam negara kita untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan negara, kebahagiaan. Baik, terima kasih. Jelas sekali. Itu kadang-kadang dia kata tadi soalan memang mengancam. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya. Sebenarnya kita sebagai penjawat awam ni adalah merupakan pelaksana dasar. Apa saja dasar yang ada, yang kerajaan war-warkan, kita sebagai penjawat awam adalah merupakan pelaksana bagi dasar tersebut. Jadi kita, apa yang dipanggil sebagai serve government of the day, kita siapa saja pun kerajaan, apa dasarnya memang untuk kemaslahan masyarakat.
Jadi tidak ada yang mendatangkan kecederaan pada masyarakat. Kita pejabat awam sebagai pelaksana dasar haruslah melaksanakan dengan penuh integriti dan accountability. Walau bagaimanapun, saya faham dalam dunia ibarat kata pepatah, dalam standar pisang tidak semuanya masak, ada jugalah yang buruk, ya Prof. Kadang-kadang biasalah kalau macam adik-beradik kan, kalau 10 orang, satu tu mesti ada yang jadi hero, betul kan? Jadi kadang-kadang berlakulah beberapa kecacatan dalam melaksanakan tugas. Jadi bila isu yang berlegar sekarang yang dititik beratkan, integriti dititik beratkan oleh Tan Sri KSN adalah bagaimana kita untuk mengurangkan, menangani isu yang sekarang paling besar adalah isu rasuah, ya, isu rasuah dalam kalangan pejabat awam. Bagaimana kita untuk mengurangkan dan menghapuskan sama sekali. Dan tahniah, semenjak Kerajaan Madani ini, kita telah pun menurunkan indeks rasuah kita. Tahniah kepada kerajaan, dan kita mula dah dipandang sebagai negara yang boleh diharapkan, ya. Dan kembali kepada soalan, bagaimanakah Prof untuk kita ambil inisiatif untuk menangani isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam sektor awam? Ini sebagai panduan kita lah. Okay, terima kasih. Ini soalan mencabar. Baik, Tuan Moderator di panel, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Laporan indeks rasuah yang disebutkan oleh Saudara Rudi tadi, ya, memang Malaysia meningkat dari segi poin. Beberapa tahun dulu kita skor poin 47, 48, tapi tahun lepas kita skor poin 50. Passing mark lah itu kan, Datuk. 50/100. 100 maknanya sangat bagus. Tidak ada rasuah. 100%. 50 tu maknanya kita di tengah-tengah. Kita catch up, kita akan naik ke situ insya-Allah, tapi nampaknya macam dalam speed yang agak perlahan. Dan untuk masa ini kita ranking kita adalah 57/180. 57 daripada 180 negara yang dimasukkan dalam indeks rasuah tadi itu. Ini memang menunjukkan peningkatan. Ya, walaupun slow tapi steady lah. InsyaAllah steady, dan kita harapkan dengan adanya inisiatif banyak perkara yang diperkenalkan oleh kerajaan pada masa ini, kita berdoa ya mudah-mudahan penyakit yang sangat serius ini, ya penyakit yang akan mencalar kredibiliti kaki tangan awam, penyakit yang akan merebak sebagai kanser dalam kaki tangan awam, mudah-mudahan kita akan dapat hapuskan. Tidak boleh. Kalau hapuskan mungkin tunggu lagi lah berapa ratus tahun barangkali baru kita boleh hapuskan. Mungkin kita boleh kurangkan. Jadi ada beberapa kaedah. Saya bukan mengajar tapi berkongsi sahajalah, ya. Apa yang kita boleh lakukan, ya, bagi melihat perkara isu rasuah ini. Yang pertama, memang kita akui SPRM has been very active. SPRM bergerak. Malah dia masuk ke universiti, ada sahabat SPRM, kami pun sudah daftar diri beberapa tahun dulu. Maknanya kita adalah mata dan telinga kerajaan. Itu yang penting. Badan pencegahan, badan penguat kuasa mesti mantap, mesti berkesan. Ya? Sebab salah satu daripada tujuan organisasi adalah supaya perkhidmatannya berkesan. Maksud berkesan itu apa? Mencapai matlamat yang dicita-citakan. Kalau dia mau capai A, dia capai A, berkesanlah dia. Tapi kalau dia mau capai A tapi tercapai Z, tidak berkesanlah dia. Dan jangan lupa berkesan pada masa yang sama juga cekap. Kalau dia boleh buat perkara itu belanja 1,000, tapi dia belanja 3,000, tidak cekap itu. So berkesan dengan cekap itu seiring. Ya. Jadi institusi berkenaan mesti dimantapkan. Ya, dan kita pun nampak ya apa yang dilakukan oleh
SPRM dan badan-badan penguatkuasa yang lain. Yang kedua, pendakwaan yang adil dan tidak selektif. Maknanya ini sudah lari dari peringkat individu tadilah. Peringkat individu tadi kita memang sudah akun, memang itu tidak boleh ditinggalkan. Yang ini adalah peringkat sistem. Ya, bagaimana sistem pendakwaan, macam mana sistem penyiasatan, bagaimana sistem dendaan dan sebagainya. Ini juga perlu diberi penekanan yang bagus. Yang ketiga adalah ketelusan dan digitalisasi. Lulus? Digitalisasi. Saya tahu Tuan Rudi ni dia orator yang bagus. Jadi saya kena berhati-hati ya dengan beliau. Digitalisasi. Telus. Dari dulu kita dengar perkataan telus. Telus tu maknanya apa? Transparent lah. Transparent. Kalau ada keputusan yang dibuat, terangkan kenapa keputusan itu perlu dibuat. Kalau ada decision, terangkan kenapa dia perlu diambil. Itu telus. Dan digitalisasi tadi, dan kita memang tahu bahawa Perdana Menteri kita sekarang memang memberi penekatan kepada teknologi AI khususnya. Ini sebenarnya merupakan di antara perkara-perkara yang boleh membantu kita. Sistem kita sudah banyak online. Ya, banyak online. Kita tekan-tekan saja di handphone, akan berlaku proses yang kita kehendaki. Tidak banyak campur tangan manusia dalam proses. Dan ini sebenarnya mengurangkan sedikit risiko amalan-amalan yang kita tidak ingini tadi. Kalau dulu dia banyak pertimbangan manusia. Kalau mau benda-benda tu, kena menghadap si bos tu. Menghadap si bos ni, menghadap si bos yang lain. Semua mau dihadap. Tapi sekarang tekan saja di handphone tu jalan sendiri dia. Akhirnya dia pun kata gagal. Dia pun kata lulus. Kan? Tidak banyak campur tangan. Sebab yang campur tangan ini, kalau orang yang salah, maka akan timbullah gejala-gejala yang kita tidak ingini tadi. Ini merupakan berapa langkah ya yang kita boleh ambil. Rasanya kita cut short saja sebab macam saya tengok di belakang tu cameraman dah ready. Mungkin VIP kita sudah sampai. Terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita terus ke penutup, sesi penutup, pengupasan terakhir kepada kedua panel. Kalau tadi Prof kata tadi kita sekarang era digitalisasi, digitalisasi. Dan sekarang ni penggunaan handphone, WhatsApp, arahan semua ada. Kadang-kadang dalam grup ada pula terkutuk, rupanya grup tu ada bos rupanya. Jadi terkutuk bos. Ya, dalam Facebook kita juga sentiasa dipantau. Jadi itu juga berkaitan dengan etika, cikgu. Ya, etika kita memberi komen dalam media sosial. Jadi dalam Malaysia Madani ini menerapkan keyakinan, hormat, ya. Jadi apakah konsep Malaysia Madani ini pada pandangan cikgu lah, ya, yang sekarang ni sudah ada ni, adakah dia mampu membentuk budaya kerja yang lebih beretika dalam kalangan pejabat awam? Terima kasih Tuan Moderator. Saya yakin mampu. Jika kita melihat konsep Malaysia Madani ini, memahaminya dengan sebenar-benar kefahaman berdasarkan 6 rukun tadi, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, suatu tekad, ikhtiar untuk mengangkat martabat negara kita, kesejahteraan rakyat melalui strategi tata kelola yang baik, ekonomi dan program dan inisiatif untuk keberhasilannya, nikmat pencapaian, angkat manusia, nilai manusiawi, perpaduan dan kelangsungan, survival. Kalau kita dapat fahami ini sebenarnya, dengan sendirinya kita sebagai pejabat awam selaku pelaksana dasar mestilah terdorong untuk, sebagaimana soalan tadi, mestilah kita terdorong untuk berbuat
memiliki budaya kerja yang lebih beretika. Kerana, Tuan Moderator, kita berada pada suatu fasa mungkin mencipta sejarah. Mungkin kita akan menyumbang kepada pembinaan masyarakat madani dan juga tamadun, peradaban. Mungkin Malaysia perlu berperanan penting memastikan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan dunia. Ini misi negara kita, pimpinan PMX. Jadi kalau kita sedar benar hal ini, tentulah kita sebagai pelaksana akan terlibat sama. Ya, kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi penjawat awam yang terbaik. Jadi tuan-tuan, Tuan Moderator, saya ingin ceritakan satu kisah. Seorang raja yang begitu berkuasa, pada satu masa dia menguji pembesar-pembesarnya. Ada masa ya? Ada. Dia kata, saya ingin berburu ke hutan, mengembara. Semua pakat mau ikut. Kami mau ikut tuanku, kami mau ikut. Tidak payah, dia kata, tidak payah ikut. Semua mau ikut. Akhirnya berjalan, menaiki bukit, menuruni lembah, padang dan sebagainya. Raja yang berkuasa ini dari semasa ke semasa melontarkan uang emas ke belakang. Uang emas ke belakang, ke belakang. Jadi orang pembesar di belakang dapat uang. Dia kata, uang emas ni besar ni, tidak payahlah saya ikut. Dia keluar baris. Begitulah berjalan, akhirnya semakin kurang pembesar-pembesar di belakang. Dia membuang lagi uang ringgit, uang emas ke belakang. Akhirnya tidak ada sudah yang tinggal. Tetapi raja yang berkuasa ini mendapati ada seorang pembesar yang mengikut di belakangnya. Dia kata, dia berpusing menoleh ke belakang. Wahai pembesar saya, pembesarku, saya tidak ada sudah uang. Tidak ada uang emas. Tapi kamu masih mengikut. Kenapa masih mengikut saya? Apa jawab pembesar itu? Saya mengikut tuanku. Bukan kerana uang emas. Tetapi kerana saya setia kepada tuanku. Kerana saya setia kepada tuanku. Setia itu apa? Setia kepada kebenaran, keadilan, kesejahteraan yang dibawa oleh kerajaan ini. Bersama-sama kita berusaha yang terbaik untuk menjayakan program dasar dan sebagainya. Jadi, Tuan Moderator, jika negara kita ini sejahtera, rakyatnya sejahtera, kuat, perkasa, kita boleh mampu merubah keadaan-keadaan yang tidak, yang menjolok mata, yang menzalimi di bagian-bagian dunia. Dalam susun atur yang berlaku di bagian-bagian dunia, kezaliman, pembunuhan berlaku, ketidakadilan sosial dan sebagainya. Negara kita boleh berperanan menyumbang, merubah keadaan ini. Dan di sinilah peranan kita, penjawat awam. Terima kasih. Terima kasih. Itulah dia kata kuncinya. Etika kita, accountability kita adalah untuk mengangkat nilai manusiawi dalam kalangan penjawat awam. Jadi tadi Cikgu Mudin tadi kata beliau yakin bahawa nilai-nilai dalam Malaysia Madani ini mampu untuk melahirkan budaya penjawat awam yang beretika. Dan tadi wang emas tu kita dapat juga bulan 1 nanti 7% kan. Ada dapat lagi kan naik gaji. Bulan 1 nanti 7% lagi. Jangan lupa. Jadi kita berkhidmatlah dengan sejurnya. Sebagai penutup, Prof, kita nak tutup dah sesi kita ni. Yang terakhir kita nak minta Prof selaku yang pakar dalam sumber manusia dalam organisasi, apakah yang perubahan yang kami penjawat awam ni perlu lakukan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cekap kepada masyarakat dan melahirkan sebagai penjawat awam yang menjadi ejen perubahan negara kita. Silakan Prof. Baik, soalan akhir ke ni? Perubahan. Ini perubahan paling susah dicerita ni. Kalau saya lecture ini 2 jam. Cerita pasal perubahan saja 2 jam. Perubahan adalah sesuatu yang konsisten yang tidak boleh berhenti.
The only thing that you cannot stop is change. Itu. Sebab setiap saat, setiap ketika, setiap hari kita berubah. Kemarin pakai tudung merah, hari ini pakai tudung kelabu, berubah tuh. Kemarin pakai t-shirt, hari ini pakai batik, berubah tuh. Kemarin percaya, sekarang tidak percaya, berubah tuh. Kemarin menolak, hari ini menerima, berubah tuh. Perubahan adalah suatu yang amat susah. Sebab dia berkait dengan ini manusia nih. Yang kita cerita dari awal tadi. Inilah kuncinya. Ejen itu siapa? Kita lah nih manusia nih. Ejen itu bukan pejabat. Ejen itu bukan mesin. Inilah kita ejen perubahan. Ya. Ingatlah bahwa bila kita diberikan satu amanah, nanti kalau kita tidak ditanya oleh ketua jabatan sekarang, nanti kita akan ditanya oleh ketua yang paling ketua, pencipta kita. Itu perkara yang saya rasa semua orang jangan lupa. Tidak boleh lupa. Kalau kita boleh escape sekarang, nanti kita tidak boleh escape. No more excuse. Tidak ada alasan. Kalau sekarang Datuk Ketua Jabatan panggil, banyak alasan kita. Akhirnya kita lepas. Happy kita, kan? Tapi jangan lupa, di akhirat nanti, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanyakan kepada kamu apa yang kamu pimpin nanti di akhirat, di mana pengadilan yang seadil-adilnya, pengadil yang seadil-adilnya, sistem yang seadil-adilnya, tidak akan ada satu perkara pun yang akan tertinggal. Itu yang pertama. Jadi perubahan itu bermula daripada kita sendiri. Macam mana baik pun sistem itu, kalau diri kita tidak mau berubah, payah. Ya. Sebagai contoh, dalam keluarga kita, kita sediakan satu suasana yang baik untuk anak-anak. Ya, sebab dulu kita susah kan, Rudi kan, makan pisang, makan ubi, sekarang makan kek, makan brownies kan. Jadi kita pun konon, sediakanlah satu keadaan yang baik untuk anak-anak cucu-cucu kita. Baik sudah sistem ni. Dalam sistem ni anak-anak kita tidak akan kelaparan, cucu kita tidak akan kelaparan, susu cukup, pampers cukup, semua cukup. Tetapi kalau anak-anak dan cucu-cucu ini tidak mahu mengambil sistem yang baik itu dalam hidup mereka, mereka menolak sistem itu, akhirnya mereka juga yang akan rugi. Mereka tidak akan dapat bertanggungjawab, mereka tidak akan melaksanakan tanggungjawab mereka, tidak akan dapat memegang accountability yang kita sebutkan tadi, sebab mereka sendiri yang tidak mahu. Padahal sistem sudah baik. Bapaknya pun tanya, apa lagi yang kurang aku tidak bagi kamu? Kenapa perbuatan kamu begini? Kenapa kamu begini? Apa lagi yang kurang mama dan bapak tidak bagi kamu? Itu selalu kita tanya anak-anak kan? Kadang saya tuh dipanggil juga oleh pengetua. Dr. Tarsia datang office sekejap. Kenapa cikgu? Kenapa ustazah? Adalah hal sikit anak-anak ni. Itu cikgu-cikgu yang baguslah. Saya pun datang. Rupanya anak saya buat hal di sekolah. Berlaku juga walaupun anak saya. Yang kita kata, kita sudah sediakan pendidikan yang bagus. Tapi berlaku juga. Akhirnya saya tanya anak saya, apa lagi yang kami kurang bagi ni? Apa yang kau mau sebenarnya? Apa yang kurang? Jadi sistem yang baik itu tidak menjamin bahwa hasrat cita-cita kita itu akan tercapai. Kalau ejen yang di bawah ini tidak mengambilnya. Inilah tadi keyakinan tuh. Salah satu daripada konsep Madani tadi kan, keyakinan. Keyakinan ini makna kita percaya. Kita percaya bahawa inilah hasrat yang ingin dicapai oleh kerajaan. Inilah benda yang akan membawa Malaysia melonjak naik di mata orang-orang luar di sana. Kita tidak mau lagi dimomok-momokkan ya, sebagai negara yang sekian, negara yang sekian, negara yang sekian. Tidak, cukuplah itu. Cukup. Kita mau membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang hebat, yang mantap. Kita ambil contoh Madinah di peringkat awal sejarah Nabi pada zaman dahulu. Ya. Sebab inspirasinya pun daripada pembangunan Madinah. Bagaimana Yasrib pada ketika itu sebuah daerah yang
tidak ada apa-apa. Tapi bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dalam keadaan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sangat dia mau meninggalkan kota Mekah itu. Baginda sangat sayang dan kasih kepada kota Mekah. Tapi bila ada arahan hijrah, Nabi pun berhijrah dan akhirnya Nabi berjaya membangunkan Madinah itu menjadi sebuah bandar, menjadi sebuah negeri yang seperti yang kita lihat pada masa ini. So, kita mesti yakin. Kalau tidak kita, siapa lagi? Mengharapkan orang di luar sana yang berjajah di sana, dia paling-paling tengok medsos, kutuk-kutuk, dia pun like. Itu di luar. Tapi kita dalam ini tidak akan mau begitu. Kita tengok medsos yang 3 saat, 4 saat, kutuk situ, kutuk sini, fitnah sana, maki sini, kita like, kita ketawa. No, itu bukan kita. Kekitangan awam mesti, salah satu prinsipnya, menyokong segala aspirasi dasar yang dibawa oleh kerajaan. Sebab kita adalah ejen kerajaan. Kitalah tonggaknya, disebut tadi, tonggak madani. Jangan harap ketua-ketua jabatan, mereka tu tak ramai. Yang ramai ini kita yang di bawah ini. Kitalah tonggaknya, kitalah yang membawa obornya, kitalah yang menjadi panglima-panglima dan hulu balang-balangnya. Jangan lupa, ini tanggungjawab kita nanti akan ditanya di akhirat. Ya, jangan sampai kita menyesal di akhirat, kenapalah aku tidak begitu? Kenapalah aku tidak begini? Pada masa itu sesalan sudah tidak berguna. Ya, apa yang kita ada itulah bekalan yang kita buat sekarang ini, itulah nanti yang akan kita bawa di akhirat nanti. Saya rasa itu adalah satu motivasi yang sangat penting. Ya, pastikan bahawa kita percaya bahawa apa yang kita buat pada hari ini tidak akan lari daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi habiskah sudah ini? Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas perhatian. Saya tidak mengajar tetapi berkongsi ya apa yang saya ada selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ada permintaan Cikgu Mudin nak minta 1 minit nak buat penutup. Kata-kata yang boleh memberikan inspirasi kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Tuan Moderator memberi saya 1 minit. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan muliakan, untuk memahami accountability ini ataupun disebut sebagai sikap bertanggungjawab, dalam bahasa Arabnya disebut mas'uliyah. Saya mengesyorkan kita membaca satu makalah yang sangat bernas dalam majalah Pemikir tahun 2000. Makalah itu bertajuk Sikap Bertanggungjawab, Accountability dari Sudut Agama, Sejarah dan Pendidikan, yang menceritakan tentang kriteria kepribadian pemuka-pemuka terdahulu daripada agama, berbagai suku, berbagai latar belakang, kerana mereka adalah teruji dalam sejarah. Dan saya mencadangkan pihak Urustia, JKOM dan sebagainya, di dalam rumusan makalah itu juga dicadangkan agar perkhidmatan awam, penjawat awam diberikan latihan berterusan, kefahaman berterusan berkaitan dengan aspek yang sangat penting ini, sikap bertanggungjawab, accountability, mas'uliyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Mudin. Satu saranan yang mungkin boleh jadi panduan. Tahun 2000 ya, tahun 2000 makalah tu. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan, baik sudah forum kita pada hari ini. Saya bagi pihak Urustia mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haja Arsiah binti Haji Baron yang menjadi panel pertama kita, dan berikan tepukan juga kepada Cikgu Mudin Beting kita, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, yang sudi sama-sama berkongsi kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, kita sebagai penjawat awam, kitalah yang menggalas tugas untuk membangunkan negara. Malaysia Madani menggariskan 6 teras sebagai panduan kita. Jadi tanah ini bukan tanah orang, tanah kita. Negara ini negara kita.
apa saja yang ada dalam ruangan ini adalah ruangan kita. Jadi kalau bukan kita yang menjaganya, yang melaksanakannya, siapa lagi? Tidak ada orang luar yang akan menjaga tanah kita, melainkan kita sendiri. Pulau Pandan, Jauh ke Tengah, Gunung Daik bercabang 3, setia berkhidmat, amanah dijengah, membela rakyat tanpa berkira. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih diambil tengah kota, jujur bekerja, hati tenang, membantu semua tanpa sengketa. Air mengalir di tepi kali, tempat ikan bermain-main, penjawat awam berbakti murni, negara makmur, rakyat terjamin. Pastikan penjawat awam adalah tulang belakang Malaysia Madani. Dan di kesempatan ini juga, sama-sama kita mengucapkan selamat Hari Pekerja yang temanya pekerja kesuma bangsa. Maknanya kita ni mengharumkan bangsa. Dan juga hari ini selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu semua. Semoga dianugerahkan kesihatan, rezeki berpanjangan. Terima kasih. Selamat Hari Ibu, ya Prof. Jangan lupa kita anak Madani. Mulai sekarang hantar semua WhatsApp kepada semua ibu masing-masing. Ibu, selamat Hari Ibu. I love you. Engkaulah kesuma hatiku. Sampai di sini saja dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengacara majlis kita. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah sesi forum kita yang cukup bermakna sebentar tadi. Sekali lagi beri tepukan yang gemuruh kepada Tuan Moderator dan panelis jemputan kita. Sekali lagi, selamat Hari Ibu Prof dan semua yang bergerak ibu di sini. Syukur sesi forum kita yang cukup bermakna sudah selesai. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Moderator kita bersama panelis jemputan kita. Dijemput Tuan Moderator dan panelis untuk kembali ke tempat duduk di bawah pentas. Sebagai tulang belakang Malaysia Madani, penjawat awam perlu sentiasa mengutamakan etika dan integriti dalam setiap tindakan. Kerana dengan hanya memiliki sikap ini, aspirasi kerajaan untuk membina negara yang sejahtera, adil dan berdaya tahan dapat direalisasikan. Sebelum ketibaan yang berbahagia Tan Sri KSN kita, saya mohon untuk tuan-puan yang berada di luar ataupun di dalam dewan untuk memenuhkan kerusi di bahagian hadapan terlebih dahulu. Saya mohon kepada di belakang mungkin boleh penuhkan ataupun berganjak di depan kerusi ataupun penuhkan kerusi di hadapan anda terlebih dahulu. Sebelum ketibaan yang berbahagia KSN sebentar lagi. Saya difahamkan beliau masih dalam perjalanan dan akan tiba pada bila-bila masa sahaja. Suka saya ingin maklumkan juga